Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Zuhair, kelihatan kuasa surah Al-Iman. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selesai mengerjakan solat sunat tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, sembahyang tarawih ialah sembahyang berehat-rehat, rilek-rilek, tenang-tenang, ya, rilek-rilek, ya, tak payah terkejar-kejar, tak payah nak hambat-hambat, rilek. Itu nama dia rehat-rehat, sembahyang sambil berehat-rehat. Tuan-tuan, bila sebut sembahyang tarawih, selepas 2 rakaat, tak semestinya tuan-tuan terus bangun untuk rakaat yang seterusnya. Tuan-tuan boleh buat macam-macam, minum pun boleh, habis je salam 2 rakaat minum pun boleh. Kalau di rumah tu makan laksa pun boleh, habis-habis sembahyang 2 rakaat makan laksa, kemudian kumu sembahyang balik 2 rakaat, habis 2 rakaat rasanya cucur badak tadi ada lagi, makan pula cucur badak. Jadi sampai boleh habis 20 rakaat. Ya, masuk 30 Ramadan naik 6 kilo badan tuan-tuan. Jadi tidak ada masalah. Itu dia kata sembahyang tarawih ni sembahyang rehat-rehat. Ataupun tuan-tuan tak nak buat apa, habis-habis salam je terus bangun pun boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, bangun untuk rakaat yang keseterusnya pun boleh juga. Macam orang Mekah buat. Tapi lenguhlah sikit bagi orang yang ada gaut, lenguhlah sikit. Bagi orang yang sihat tak apalah. Bagi kita yang ada gaut, lutut pun dah cabut, jadi kalau macam tu susahlah sikit. Tapi kalau sihat silakan, boleh buat. Ataupun lepas-lepas sembahyang tarawih, tuan-tuan bagi salam kanan, bagi salam kiri, tuan-tuan menung, boleh juga. Tak ada siapa larang menung. Tak ada selawat ke? Orang sebelah tanya. Bid'ah kata dia. Pulanglah boleh juga. Jadi kalau tuan-tuan nak diam saja pun tak apa juga. Nama rehat. Ataupun tuan-tuan nak selawat macam tadi, Tok Bilal kita selawat, boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan nak selawat, boleh juga. Sebab dia bukan dikira menambahkan perbuatan, dia dah habis sembahyang. Habis sembahyang ni tuan-tuan nak buat apa pun tak apa. Nak buat apa pun tak kisah buat. Habis-habis apa nama salam, tuan-tuan selawat. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Boleh. Ya, sampailah habis selawat. Sallu alaih. Cuma bila Tok Bilal sebut sallu alaih, tuan-tuan kenalah selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini bila Tok Bilal sebut sallu alaih, tuan-tuan baloi juga. Sallu alaih. Ada siapa dia yang nak selawat ni? Tok Bilal tu suruh selawat. Sallu alaih, mana tuan-tuan selawatlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Tu yang Tok Imam tadi selawat. Sedengar suara Tok Imam, suara tuan-tuan sedengar sallu alaih juga. Ya, jadi tuan-tuan kena sebut sallu alaih juga. Tak boleh kalau tuan-tuan sebut sallu alaih, tuan-tuan kena sebut selawat, sebab Tok Imam suruh selawat. Jadi kalau tuan-tuan nak selawat lepas sembahyang pun boleh, dan kita tak boleh kata bid'ah. Ya, sebab perbuatan tu dah dibuat selepas habis sembahyang. Yang bid'ahnya ialah kalau selawat tu sedang sembahyang, di dalam sembahyang, di dalam solat, tengah-tengah solat.
imam baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Tu confirm sesat tuan-tuan. Ya, bid'ah betul lah. Masalah dia bila sudah habis sembahyang terpulanglah. Cuma bila selawat elok-elok, tak payahlah menjerit-jerit. Kadang-kadang berlawan surau sana dengan surau sini. Macam tuan-tuan ni surau Al-Iman ni satu ni lah kawasan ni pun habis-habis kuat di kampung sana nun. Tengah setempat surau dekat-dekat berlawan-lawan speaker di atas bumbung tu berlawan. Sedang kawan ni semayang masjid ni semayang surau ni semayang, yang sana selawat masuk dalam masjid ni. Tok Bilal tu geram je. Ini dah mencabar aku ni. Habis semayang dia pula, dia lawan sana pula, masuk sana pula. Kawan sebelah tengah duduk sembahyang boleh siku. Lawan dia mau nampak. Ada ni yang tak mau berlawan-lawan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Makmum jawab tu, bila nak habis? Tu hak jawab tu. Tak apa bunyi pun tak tahu. Sallallahu wasallam alaih. Udah bunyinya macam bila nak habis? Yang di bawah tu budak-budak jawab, lambat lagi. Ada macam mana semayang kalau sudah sampai tahap menjerit apa tuan-tuan semayang menjerit? Tak payahlah tuan-tuan semayang menjerit, pelan-pelan sudahlah. Sallallahu wasallam alaihi. Dalam penuh keadaan ketertiban. Kita semayang tu rehat-rehat tertib, janganlah kita semayang menjerit-jerit. Kemudian kalau tuan-tuan tak nak selawat, tak naklah selawat, malaslah selawat. Apa nak buat? Saya nak zikir, boleh juga. Habis-habis salam zikir astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi subhanallah alhamdulillah. Boleh? Tak ada siapa larang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada siapa larang buatlah. Dan waktu dia pula bukannya mesti habis 9.36. Ada yang faham habis mesti habis 10.30. Aku kalau 10.30 tak habis aku balik. Dia faham bahawa tarawih ni mesti habis 10.30 selepas isyak. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat tarawih daripada lepas isyak sampai sebelum subuh. Pukul 4.45 buat tarawih lagi boleh. Tak ada siapa larang. Tapi faham orang kita ni mesti habis pukul 10, 10.30, mesti habis macam itu. Ini satu kesalahpahaman. Tuan-tuan boleh buat, bukan kata 2 sesi, 3 sesi, 4 sesi pun tak apa. Di sekolah saya lama dah buat 2 sesi, perlih baru nak buat. Saya buat lama dah. Lepas isyak start pukul 9, habis pukul 9.30. Lepas 9.30 buat ceramah. Kami tak buat tazkirah, pasal tazkirah tak boleh, tapi kami buat ceramah. Ya. Yang dilarang tazkirah aja, ceramah on. Jadi kami buat ceramah, habis pukul 10. Pukul 10 habis, balik dah habis dah, tak ada semayang apa, coffee corner pun tak ada, balik. Pukul 3.30 pagi datang balik. 3.30 pagi datang balik, pukul 4 pagi start semayang tarawih 13 rakaat lagi. Tadi lepas isyak 10 rakaat, simpan 13 rakaat dengan witir 3 rakaat. Habis semayang pukul 5 pagi. Kami buat macam itu. Boleh juga memberi peluang pada orang yang tak boleh buat awal malam, dia boleh buat tengah-tengah malam. Kami buat. Habis pukul 5 pagi, bangun, bangkit semua, sila makan sahur. Disediakan sahur percuma. Ramai tuan-tuan, dekat 100 orang datang tiap-tiap pagi. Saya ingatkan tak ada orang. Ada orang tiap-tiap malam, daripada malam pertama insya-Allah sampai malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Buat, ada orang nak buat. Ada yang tidur, makji-makji yang tidur, pakji-pakji yang tidur di surau, tak ada balik ke rumah, tidur di surau. Sebulan itulah mereka buat. Tuan-tuan, kita boleh buat. Kita sekarang nak menjalankan, kalau TV pun 24 jam, kenapa surau 12 jam je? Kalau televisyen 24 jam, stesen minyak 24 jam, minimarket 24 jam, semua 24 jam, kenapa masjid hanya sejam doang? Kenapa masjid dan surau tidak 24 jam? Kami 24 jam. Habis kuliah subuh, habis semayang subuh, kuliah subuh.